Hari ni customer tumpang jual satu kereta. Kalau you orang siapa-siapa nak tumpang jual pun boleh. Kita harga tak jual tinggi punya, tumpang jual kita tak pakap tinggi. Okey, 54,900 saja. 2020 dengan kemalangan sana, banjir sana, major engine, gearbox kita sudah test, everything okay. Kita baru post keluar kasih follower. Sesiapa you orang meminat suruh kita tolong jual, kita charge 1,000, above 20,000 kita charge 1,500 aja. Harga open punya, tak ada markup apa-apa. Penjual pembeli nak bincang boleh bincang, okey. Yang penting you orang dapat beli harga yang berbaloi. Penjual dapat harga tinggi sikit daripada kedai trade-in punya. Macam ini pun sama juga. Untuk 9 tahun, full loan 700 lebih sahaja. Ini kereta 54,900 sudah kira macam ni punya harga. Yang penting kereta masih condition okey punya, bukan accident, bukan banjir, bukan total loss. Everything maintain original, hanya modify sikit aja. Body tak ada masalah apa-apa. Ada sikit modify bumper, lampu dia. Okey, kita tengok spoiler dia. Spoiler ni pakai Continental 16 inci ya. Continental tayar Maha 44 masih ada 95% bunga. Okey, kita tengok boot dia belakang, tengok okey tak, kemas tak? Okey, sekarang kita tengok boot dia. Lampu belakang sudah modify sikit. Tengok cantik ya. So okey, nanti sekarang saya nak buka boot dia. Kemas lagi tak? Tak ada apa-apa, kemas lagi ya. Tak ada apa-apa, kemas lagi. Spare tayar 5 biji, masih original. Hanya lampu dia suatu tukar lah. Okey, kita tengok lalaman dia pun banyak comel juga. Ini yang penting mileage dia tak tinggi ya, 49,000 saja, 49,000 aja. Ini original mileage ni Android dia suatu tukar. Kalau tak ada original kecil sikit. Tengok ada bring sikit nampak tak? You orang nampak tak? Live speaker sana, tengok tunjuk dia speaker sana. Door stream sana, speaker sana, handle sana, main switch sana. Tengok running light. Kulit semua kemas semua original maintain original. Gear knot ini pun sama juga, gear knot, steering semua masih kemas lagi. Semua masih kemas ini tengok. Ini satu orang pakai aja. Ini sih semua tak ada orang duduk punya. Main road, driver side sahaja. Kita tengok barisan kedua. Ini G-Spec G-Spec, so dia original datang kulit punya, bukan kita sampul punya. So original kulit. Door stream dia pun kemas juga, nampak tak door stream dia? Tunjuk sikit. Ada bling juga, ada running light juga. Ambient light. Speaker sana benar ambient light, speaker sana nampak tak? Rainbow color. Engine dia tak ada isu dah. Semua maintain original macam itulah. Tak ada apa-apa. Kasih tunjuk aja. Semua original itu siapa yang meminat dia sudah sampul sendiri buat macam itulah ya. Exhaust dia ada bunyi kuat sikit Exhaust dia sedap sikit exhaust dia. Tak tahu you orang dengar tak dengar lah. So siapa berminat 54,900. Ini customer punya kereta. Yang siapa nak tumpang jual ke, nak suruh saya tolong jual ke, tak ada masalah. Kontak saya. This time Inisa Auto, Bahad.